Selamat sejahtera kepada semua peserta pembelajaran hari ini. Dalam video pendek ini, kita akan meneroka topik penting iaitu peranan pemimpin instruksional di Sekolah Model Khas Komprehensif 11 K11. Sebagai pemimpin instruksional di Sekolah K11, tanggungjawab anda tidak hanya terhad kepada pengurusan harian, tetapi juga memastikan setiap komponen dalam organisasi sekolah berfungsi secara harmoni untuk mencapai kecemerlangan pendidikan. Peranan pertama seorang pemimpin di sekolah K11 adalah sebagai pendidik utama. Ini bermakna pemimpin bukan sahaja menjadi teladan dalam kepimpinan, tetapi juga dalam proses pembelajaran. Sebagai pendidik utama, pemimpin perlu mempromosikan budaya pembelajaran sepanjang hayat, menggalakkan inovasi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, memberi latihan dan sokongan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Dengan menjadi pendidik utama, pemimpin instruksional dapat membentuk satu komuniti pembelajaran yang dinamik dan progresif. Peranan kedua adalah sebagai pengurus strategi. Pemimpin sekolah K11 bertanggungjawab untuk merancang, melaksana dan menilai strategi yang selaras dengan visi dan misi sekolah. Antara tugas utama dalam peranan ini termasuklah menyediakan rancangan strategik jangka panjang dan jangka pendek, memastikan sumber manusia, kewangan dan infrastruktur digunakan dengan cekap, memantau prestasi sekolah melalui data dan maklumat yang relevan. Sebagai pengurus strategik, pemimpin perlu memastikan bahawa setiap langkah yang diambil membawa kesan positif kepada pencapaian murid dan kecemerlangan institusi. Peranan ketiga adalah sebagai pembina hubungan. Sekolah K11 bukan hanya milik guru dan pelajar, tetapi juga komuniti yang lebih luas. Oleh itu, pemimpin perlu membina hubungan yang kukuh dengan semua pihak. Tanggungjawab dalam peranan ini meliputi membina komunikasi dua hala dengan ibu bapa dan komuniti. Melibatkan pihak luar seperti NGO, industri, dan agensi kerajaan dalam program sekolah. Mencipta persekitaran yang mesra dan inklusif untuk semua. Dengan hubungan yang baik, sekolah dapat memperoleh sokongan yang diperlukan untuk berkembang. Peranan keempat adalah sebagai motivator dan inspirasi. Pemimpin sekolah K11 perlu menjadi sumber inspirasi kepada semua warga sekolah. Untuk menjadi motivator yang berkesan, pemimpin perlu mengiktiraf usaha dan pencapaian setiap individu, mencipta suasana kerja yang positif dan memberangsangkan, dan menjadi penyokong kepada pasukan dalam menghadapi cabaran. Apabila pemimpin menjadi sumber inspirasi, ia akan mendorong semua pihak untuk memberikan yang terbaik. Sebagai pemimpin instruksional di Sekolah Model Khas Komprehensif 11, tanggungjawab kita adalah memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang berkualiti. Ini bermakna kita perlu mencipta persekitaran pembelajaran yang inklusif dan menyokong. Kita harus memimpin dengan contoh, menunjukkan komitmen terhadap inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kita juga perlu melibatkan guru-guru dalam proses membuat keputusan, memberi mereka ruang untuk berkongsi idea dan strategi. Selain itu, penting untuk kita membina hubungan yang kukuh dengan ibu bapa dan komuniti, kerana sokongan mereka adalah kunci kejayaan murid. Dengan memfokuskan pada perkembangan profesional guru dan menyediakan sumber yang mencukupi, kita dapat memastikan semua murid, tanpa mengira latar belakang, dapat mencapai potensi penuh masing-masing. Tanggungjawab kita adalah mencipta masa depan yang lebih baik, mengoptimumkan kemenjadian murid dan segalanya itu bermula di sini, di Sekolah K11. Tanggungjawab kita adalah mencipta masa depan yang lebih baik, mengoptimumkan kemenjadian murid dan segalanya itu bermula di sini, di Sekolah K11.